Di desa sunyi berteman bulan, duduk seorang tua berbicara, menganyam kisah penuh teladan. Dialah insan penglipur lara. Assalamualaikum dan salam bicara. Nama diberi Zahra Isyirah binti Rezwan. Saya merupakan murid tahun 5 di Sekolah Kebangsaan Jalan Pegu. Kecintaan saya dalam dunia membaca adalah jendela yang mencorakkan kehidupan saya. Bahawasanya air mata caralah yang memilih tempat untuk jatuh, tidak pula memilih waktu untuk turun. Karya Hamka. Kawan-kawan, bagaimana sini lakonan suara saya tadi? Ya, inilah hasil program bimbingan hujung minggu kelas teater peringkat negeri Perak yang telah saya sertai. Buku ilmiah tulisan tokoh sastrawan seperti Hamka dan Usman Awang terkenal dengan bahasa penulisan aras tinggi. Namun, dengan intelektual dan minat yang mendalam, saya berjaya fahami isi karya serta hayati pemikiran hebat penulis. Lantas mendorong saya untuk berkongsi kisah lagak seperti penglipur lara. Di peringkat negara Perak, saya telah sertai bengkel bercerita dan pertandingan bercerita sempena sambutan Maulidur Rasul. Saya percaya seni persembahan juga mampu mengembangkan minda. Benarlah membaca menjadi cerminan jiwa. Selain menjadi pengawas sekolah, saya juga merupakan penerima anugerah tokoh sasiah dan berjaya merangkul anugerah pelajar cemerlang. Inilah permulaan untuk saya terus mengejar cita-cita menjadi seorang penulis dan guru. Buku Belajar Hidup dari Hamka. Karya penulis Hafizul Faiz setebal 180 halaman mempunyai cetakan pertama tahun 2025 mempunyai majlis tersendiri. Sepanjang pembacaan, saya berasa seolah-olah berada di bumi Indonesia itu sendiri. Buku ini menawarkan jatuh bangun emosi seorang penulis muda yang masih rebung, sehingga akhirnya telah didewasakan oleh Hamka. Sebuah penggambaran yang sangat epik dan penuh dengan teka silang kata. Latar tempat yang digambarkan di dalam buku ini sangat menarik. Bagaimana dalaman hijau digambarkan bagai sejuzuk dari syurga. Airnya dari atas kebiru-biruan. Sekian, terima kasih.